Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya MK May hari ini di Patah Irama Bacok Kelantan. Inilah dia suasana uh, di tepi patah lah. Jadi kalau belakang saya tu orang duk sibuk duk memasak kemoh deh. Kemoh pasal malam lah tu. Jadi tak ramai lagi mari tu. Baru puluh-puluh orang ya. Biasanya penuh lah. Kalau belakang saya ni ke, penuh. Kalau dia lain kali lah seperti hari ni lah. Saya nak mari ambil alik malam pula. Ni alik petang ni. Ni saya nak belanja sikit lah. Tengok keadaan tepi patah Irama Bacok yang saya mari lah. Memang mari sokmo sininya. Cuma jari-jari ambil video gini. Video panjang ni pertama kali saya ambil ni sebab biasa kita buat pendek-pendek video ke. Ni kalau boleh si awak dengar habis lah tengok molek deh. Lepas tu komen lah gapo hak tak comel ke hak comel. Moga kita ni kamera cahaya ni. Jadi tengok belakang tu. Jadi tu pondok-pondok dia hak orang nego. Tu nanti street balik belakang ni tengok kereta merah lalu ke. Tu street tu orang jual belakang tu. Orang pasal kemah belakang situ. Tu tengok bil rusa tu. Perdua rusa tu pok-pok dia buka tu ke. Jadi saya jalan ikut tepi-tepi patah ni lah. Ikut tepi patah dia buat belakang benteng. Depan ni ada benteng. Patah Irama ni dia mengalami hakisah juga sebenarnya. Jadi dia buat benteng, dia buat batu. Jadi ada tempat-tempat dia buat batu depan ni dah jadi teluk gitu ke. Dah jadi teluk. Jadi tempat-tempat teluk tu bolehlah budak-budak ni main pasir ke apa lagi tempat batu tu kak. Jadi dalil lah. Sini boleh buat tempat gambar deh. Siapa nak gambar ni bawa viral dah ni tempat ni. Ramai benar dah ambil ni orang buat wedding lah nikah gapo dah. Jadi tengok belakang saya ni ada. Ada kepuk, ada orang jual baju macam-macam lah lagi lah. Duduk pakat duk gambar dia. Macam saya sendiri pun ambil gambar sini buat kenangan ke. Kita tak tahu satu hari nanti tahun depan takut benda tu hilang dah. Kita tahu ombok deras tahu mana sini. Jadi tu awak tengok alik belakang saya tu batu-batu. Hak ni jalan ni merentasi ke depan tu hak tempat signboard yang besar dulu ke. Jadi saya bawa belanja tengok kiri kanan deh. Okey. Seterusnya sambungan ke part 2 deh. Terima kasih.